Okay, boleh tengok kat sini. Okay, saya beli ini. Okay, tutup, kena tutup. Ada 1, 2, 3, 4 5. Okay, 5 barang. Okay, kita nak buat ampek. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Nur Faiz channel. Okay, dah lama saya tak bersiaran. Okay, disebabkan oleh disebabkan oleh hal-hal tertentu lah, macam memory full. Okay, tak ada masa. Okay, sekarang ni pun saya dah jadi suri rumah, so banyak kerja rumah juga nak buat. Okay, lepas tu dekat TikTok pun saya ada buat affiliate TikTok. Okay, korang boleh tengok dekat short saya punya review tu semua. Korang boleh tengok dekat saya punya TikTok shop, Nurul Kina Shop. Okay, so korang boleh dapatkan barang-barang apa affiliate saya di sana. Saya tak nak panjang lebar cerita. Okay, so hari ini, video kali ini saya akan buat unpack daripada TikTok shop jugalah. Okay, so saya beli barang-barang kat TikTok. Jom kita tengok apa kita beli. Okay, first kali saya nak barang kecil sikit. Okay, ini saya tak boleh tunjuk lah. Okay, ni barang dia tak boleh tunjuk lah dia punya betul. Okay, so barang ni ialah, saya dah baca dah dalam tu. Kita buka. Soalnya korang, saya terpaksa berdiri. Oh my god, sekali ya dengan dia punya tu. Alah, silap. Okay, tak apa-apa. Kita ni balik. Guys, ini dia. Okay, saya tergunting sikit. Okay. Yes. Okay, ini ialah sunglass tapi dia tak ada yang warna red. Okay, korang nanti saya akan try lah ambil link tu. Okay, letak dekat description di bawah. Okay. Okay, ini saya nak buat untuk saya bawa kereta. Okay, drive kereta ambil anak tu, silau kan. Kita macam petang tu tiba-tiba macam apa, matahari silau menutup mata kita kan. Okay, so saya beli ini sunglass. Wow. Okay, spek mata saya ni tak ada tinted tu, so saya boleh cover dengan ni. Dia double tau, dia boleh double masuk kat sini je. Kalau korang boleh tengok dia besar, so dia boleh tindih saja dengan saya punya spek dalamnya. Okay, so ni wow. So nak pergi pantai kan. So dah. Okay, so kita dah ada spek mata hitam ini, sunglass. Okay, sunglass ni warna pink, tapi dia ada banyak warna lagi lah. Okay, smart. Okay, the second item nombor 2 pula. Okay, saya nak pakai spek. Okay, item nombor 2 pula ialah kita ambil barang-barang kecil-kecil dulu. Okay, cewa. Okay, this is, okay, ini dah lama dah actually saya kumpul-kumpulkan. Okay, barang tu. Okay, ni saya dulu pun ejen Nuraisa. Okay, so kalau korang nak tahulah. Okay, so saya pun ada beli sendirilah. Okay, barang Nuraisa. Kalau korang kena boycott tau barang-barang Israel tu. So kita beli yang barang-barang tempatan, yang local. Okay, okay, support local. Okay, Nuraisa. Okay, Nuraisa punya Dydron. Okay, pilihlah yang bermutu tinggi. Okay, pilihlah barangan Malaysia. Okay, mesra wudu Nuraisa. Kita try. Wow, wangi tu. Okay, saya ambil warna pink. Okay, anti-dandruff. The weakness order. Okay, no free paraben, suitable for skin ni kita punya
sensitive skin, okey. Baguslah. Okey. Diperbuat daripada bahan-bahan yang berkualiti dan bahan-bahan yang doktor inilah. Okey. Okay, the next item ialah kecil lagi. Okey, ini ialah kalau korang tahu, bulan 12 ni saya ada family day sebelah suami. Okey. Lepas tu kita orang kena ni lah, ikut tema kan, baju tema-tema. Okey. So kita diorang pilih color dan dah ni sedondon kan. Okey. Color warna olive, tapi yang dewasa semua dah clear. Cuma yang anak saya yang kecil tu, yang umur setahun lebih tu, yang tak dapat lagi. Okay. Sebab dia cancel, tak ada size tu. So saya terpaksa lah beli kat TikTok shop. Okay. Dan inilah bajunya. Wow. Okay, warna olive. Okay. Dia nak macam ke hijau-hijau macam tu. Hijau olive lah kot. Kan orang panggil. Wow, cuma dia ada logo kecil lah. Tak apalah, saya dah tanya. Tak ada yang ni size ni. Okay, saya ambil size 1 ke 2. Okay, cuma ada logo kecil sini je lah, tapi boleh kot. Okay. Comelnya. Okay. Warna olive. The next item, malah ganda ya. Okay. This is pun untuk family day juga. Okay, so saya memang prepare lah untuk family day punya. Dan the next item is sneaker pink and grey, iaitu kasut sukan. Tadi sikit sebab anak kecil tengah tidur, suka nak cepat sikit, rush. Okay. Wow, sampai dah. Tetapi kasut bertali lah. Okay, size 39. Okay, warna grey and pink color. Nanti kita nak cuba. Nanti saya. Wow, this is okay. Dia tahan lah, tebal juga dia punya tapak dia. Okay, untuk kami nanti ada aktiviti sukan nanti. So saya pakai ni dah dalam 20 lebih je. Murah je guys. Okay, nanti saya letak juga dekat description di bawah. Okay, this is my shoes. Mulanya tak nak ambil tali, tapi macam lawa pula ada tali kan. So tak apalah, kita grab je lah. Okay, next. The next item ialah second last. Okay. Ni pun sama lah untuk family day punya item. Okay. Semua barang-barang saya ni kebanyakannya untuk family day lah. Saya prepare, memang saya akan prepare lah awal-awal. Okay, sebelum kita sediakan payung sebelum hujan kan. Okay. Alright, this is lama saya nak buka barangnya. Okay, macam nak buka sayang, tapi ni untuk hadiah kita tukar-tukar nanti. So saya ambil yang ni dalam 20 lebih juga kot, 30 macam tu something. Okay, 1.8 liter. Okay, electric cooker multi-function. Nak buka ke guys? Sebab saya nak check dulu kan dia function ke tak. Okay, so kita kena check lah kan dia okay ke tak barang dia. Okay, okay, ni untuk hadiah, tukar-tukar hadiah nanti. Kita nak tengok dia function ke tak. Okay, dia ada bagi ini apa, mangkuk dia tu. Okay, dan dia ada bagi free gift juga. Free gift sendok ni. Wow, banyak.
Macam tak nak bagi dia. Wah. Okay, ni dia punya penutup. Pengukus. Okay, kita nak try dia punya periuk guys. Wow. Okay, ni saiz 1.8 liter. Okay, jom kita try on tak. Saya nak keluarkan banyak-banyak nanti nak simpan balik. Okay. Ni dia punya penutup dia, kaca dengan pengukus dia lah. Okay, dengan ni frigis dia. So saya nak simpan balik lah. Slotek balik. Okay, untuk ni saya lupa ya. Okay. Ada lagi satu barang. Okay. Ni pas saya punya ni. Anak tadi ambil tadi. Okay. Yo. Saya nak belilah jaket sebelum ni saya pernah beli. Okay, lepas tu ni saya top up lagi. Ni Bandung Arwah. Okay, ni best korang mesti cuba. Ni best killer. Okay, saya dah tak dekat saya punya review shot tu. Okay, korang boleh pergi dekat saya punya TikTok. Okay, affiliate TikTok shop. Okay, Nurul Kina shop. Okay, korang boleh dapatkan ni mi Bandung Arwah, apa ni, mi Bandung Opa by Arwah. Okay, so korang boleh dapatkan di sini. Memang sedap weh, sedap. Korang boleh tengok dekat saya punya short video. Okay, kat sini memang best gila korang mesti cuba. Okay, best. Ni saya dah repeat 2 kali dah, maksudnya 2 kali. Okay, korang dalam dia ada perencah dia. Okay, ada mi dia. Lepas tu ada dia punya bawang goreng lah. Korang just rebus dulu mi dia. Okay, sekejap je. Tapi dia tak kembang pun. Walaupun dia pakai mi tarik, tapi memang tak kembang. Okay, korang mesti cuba best gila. Lepas tu korang letaklah telur rebus ke udang ke sayur sawi ke limau, whatever kat situ kan. Okay, tu optional lah. Kalau korang malas letak telur pun okey dah. Memang sedap dia punya. Memang rasa lah dia punya mi Bandung dia. Korang mesti cuba ni. Last item kita. Okay, last. Okay, tak tahu mana pergi gunting. Saya koyakkan. Okay, ini ialah pampers anak. Ini pun dah banyak kali saya repeat. Okay, kalau korang nak tengok nanti saya letak dekat shop lah. Okay, dekat TikTok shop saya. Okay, dia size M, ada 50 pieces berbaloi korang. Kalau yang ni ambil dalam RM16 saja korang. Dia ni nipis lah. Okay, dia ni nipis. Okay, memang function korang. Memang function lah size M. Okay, ni saya ambil yang sarung punya. Okay, sebelum ni saya dah ambil yang pita tu. So yang ni saya ambil yang sarung. Sebab anak saya dah masuk setahun lebih dah. So kita sarung je lah kan. Senang. Okay, sebelum pita-pita tu dia cepat dah balik lari-lari lah, payah. So kita sarung saja. Okay, dalam dia macam ni. Okay, stretchable lah. Okay, dia punya ni InsyaAllah InsyaAllah tak bocor lah. Okay, jarang lah bocor tu. Kalau dah penuh korang tukar lah. Okay, okay, itu sajalah guys. Okay, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kalau siapa yang sudi tonton saya punya video ni sampai habis. InsyaAllah akan buat the next video. Okay, baru saya ada kerajinan lah. Okay, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share tau korang. Okay, sebab apa tu memang saya hargai lah. Okay, saya hargai sangat lah. Sebab apa, dia akan menaikkan saya punya engagement tu lah daripada YouTube. Okay, kalau korang nak dapatkan tudung ni pun okay, boleh dekat TikTok shop saya juga. Okay, Zaira Laila. Ini size L. Okay, dalam sorry LL. Okay, so kita sarung je tudung ni. Sarung tu sekarang ni mak modern kan, malah nak cepat, nak bersiap tu. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share tu guys. Okay, sampai berjumpa lagi kita ya. Okay, Assalamualaikum. Bye. Kelas. Ya Allah, ada. Ya Allah, ada tu. Ya
guys. Macam ni, macam ni. Macam ni. Macam ni. Yeay.